rumah keliling ke habis. Habis rumah keliling ke habis. Makin lagi tinggi dah api. Api lagi tinggi. Universiti Putra Heights, pipe gas terbakar. Pipe gas. Pipe gas terbakar dia tengah. Api makin tinggi. Kuat tau api. Aku merebak ke sini. Ayah ni kena lah di sini ya. Ambil gambar. Dia ambil dia. Ini dia kena bagi Tona juga. Tona sendiri tutup. Api menjulang tinggi, bertambah tinggi dan bercabang lagi. Begitu dahsyatnya api kali ini. Tak pernah saya dalam hidup saya tak pernah tengok. Dalam hidup tak pernah tengok kejadian api begini dahsyat sekali. Kan? Ini pertama kali. Tengok dia bercabang dah. Mungkin dia akan melarat lagi ke mana-mana. Satu gas satu. Semoga Allah Ta'ala membantulah supaya kita dapat menghilangkan bala ni. Bala ni sebenarnya tak tahulah apa masalahnya. Ini saya kita laluan kereta apa? Cuma kalau sini depan tu ada pam minyak tau. Ni pam minyak. Kalau yang paling dekat lah depan ni ada pam minyak ni. Ke ada lori terbakar ni? Ada Caltech, ada Shell. Oh, dekat. Kereta laju sikit. Kalau kereta daripada sana boleh jalan tu, mana boleh lagi tu? Boleh lagi lah. Kereta daripada sana so ambil video lah. Kenangan. Terasa bahang ni. Kereta boleh daripada mana boleh lalu lagi. Boleh lah dia. Ui. Ini mana ni? Putra Heights. Oh, dia punya api menjulang. Oh, bahang orang sini bang. Bahang. Dalam kereta aircon pun bahang panas. Ui. Apa sebenarnya yang terbakar ni? Ui, panas lah. Ui, panas. Nampak macam rumah bang. Ini besar dia. So Look, besar. Wah. Kau nampak betul-betul besar. Air tu balik. Air tu balik. Look, besar. Wah. Kau nampak betul-betul besar. Api lagi kuat. Dia dah pecah dua cabang dekat 100 kaki, 1000 kaki lebih ke langit. Rumah keliling ke habis. Habis rumah keliling ke habis. Makin lagi tinggi dah api. Api lagi tinggi. Universiti Putra Heights, pipe gas terbakar. Pipe gas. Pipe gas terbakar dia tengah. Api makin tinggi.
dua kereta petrol juga. Tuan sendiri tu situ. Api menjulang tinggi, bertambah tinggi dan bercabang lagi. Begitu dahsyatnya api kali ini. Tak pernah saya dalam hidup saya tak pernah tengok. Dalam hidup tak pernah tengok kejadian api begini dahsyat sekali. Kan? Ini pertama kali. Tengok dia bercabang dah. Mungkin dia akan melarat lagi ke mana-mana. Semoga Allah Ta'ala membantulah supaya kita dapat menghilangkan bala ni. Bala ni sebenarnya tak tahulah apa masalahnya. Ini saya kita laluan kita apa kan? Cuma kalau sini depan tu ada pam minyak tau. Ni pam minyak. Kalau yang paling dekat lah depan ni ada pam minyak ni. Ke ada lori terbakar ni? Ada Caltex, ada Shell. Oh, dekat. Kereta laju sikit. Kalau kereta daripada sana boleh jalan tu, mana boleh lagi tu? Boleh lagi lah. Kereta daripada sana. So, ambil video lah. Kenangan. Terasa bahang ni. Kereta daripada mana boleh lalu lagi? Boleh lah dia. Ui. Ini mana ni? Ini Putrahai. Oh, dia punya api menjulang. Oh, bahang bang pasal ni bang. Bahang. Dalam kereta aircon pun bahang. Ui. Apa sebenarnya itu bakar ni? Ui, panas lah. Ui, panas. Nampak macam rumah bang. Nanti besar dia. So, Wah,